Assalamualaikum guys dan apa khabar semua kawan-kawan. Ni adalah video aku yang ke-12 nak menjawab isu Felda FGV ni. Kemarin ada satu kenyataan dalam media sosial lah. Khabar sini aku nak beritahu sikit nilai premium tanah yang dibayar Felda pada sektor kerajaan negeri Terengganu pada harga 1,200 hektar pada tahun 2011 adalah reasonable, munasabah. Nilai pasaran kadar tanah kadar premium bagi tanah tertebang bla 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 bla. Lepas tu YB Dato' Azman pusing sana sini, cuba manipulasi fakta. Nilai premium tanah terjual untuk pertanian dengan tujuan pengeluaran tak sama. Aku tak faham lah dia ni. Aku nak tanya dia ni, pada tahun 2011 Dato' Azman ni jadi esko kerajaan negeri dah ke? Apa mu nak salahkan Dato' Azman? Pelik ke aku ni? Patutnya mu tanyalah mata mu tiba usaha tu pada tahun 2011 Abang I tu tanyalah dia apa tak terima. Aku tak faham lah mu ni. Mu nak backup apa agak-agak lah. Mu nak sadar Dato' Azman. Dato' Azman ni ambil fakta sejarah yang telah ditinggalkan oleh kerajaan UMNO dulu. Mu tak faham ke isu mu nak statement bijak gini? Sakit kepala bapak ni. Kita baca ke? Panjang tulisan dia ni. Untuk makluman naratif Dato' Azman dan Caitro Lebay Kulub. Pedak dia tiap. Caitro Lebay Kulub. Dia Caitro undap mantap. Mengenai kenapa kerajaan negeri Terengganu era BN tidak beri geran adalah cerita suku masak untuk manipulasi fakta sebenar. Manipulasi fakta pala tu apa lagi? Sekarang ni mu faham ke tak? Aku rasa mu ni cakap mu tak faham isu ni. Kerajaan negeri Terengganu tak nafi pun penyerahan gerang zaman BN. Yang orang petikai sekarang ni ladang sawit FGV tu tak ada gerang. Mu tak faham ni, mu nak cakap ni, mu nak bijak sungguh lah. Orang yang petikai sekarang ni ladang FGV tu tak ada gerang. Mu faham ke tak? Sebab apa tak ada gerang? Sebab kerajaan negeri zaman masa ini dah keluar gerang. Sebab mu dah masuk peneroka. Membaca dah Hansard Dewan Undangan Negeri ucapan Mas Said apabila ditanya oleh YB ada kapelang dulu. Baca dah Mas Said kan bodoh. Felda dah masuk peneroka yang kerajaan negeri nak masuk lebih kurang 3,700 orang. Tapi Felda dah masuk. Sebab tu kerajaan negeri Terengganu dah keluar gerang pada ladang FGV ni. Bukan kita menafikan zaman Mas Said ke zaman Ri Yusof ke bagi gerang pada peneroka. Hak tu hal lain. Mu ni nak cakap mu bajet mu bijak tapi mu bodoh sebenarnya. Nak cakap sangat tu bincang dulu lah. Mungkin tanya Mas Said dulu mana. Dalam isu ni apa Mas Said tak cakap banyak? Habis Cik tak cakap banyak. Pengurusi Felda senyap. Apa? Sebab benda betul. Mu pula lebih-lebih daripada Mas Said. Okey, dia kata lagi tahun 2011 penyelesaian isu premium. Pada tahun 2011 kerajaan negeri di bawah Ahmad Said telah mengutamakan bayaran premium tanah dengan pihak Felda. Rekod menunjukkan bahawa pihak persetujuan yakni Felda telah membayar premium berdasarkan nilai pasaran tahun tersebut sekitar 700 juta bagi keseluruhan kawasan terlibat, bagi membolehkan proses pengeluaran geran hak milik dilakukan dengan lebih lancar. Aduh, aku tak faham lah dia ni. Tadi dia kata aku bagi tahu sikit nilai premium tanah yang dibayar Felda bagi sektor kerajaan negeri Terengganu pada harga 1,200 hektar pada tahun 2011 adalah reasonable, munasabah. Lepas tu belakang ni pula khabar tahun 2011 penyelesaian isu premium. Maknanya benda lesah dah kalau kira tahu. Maknanya hak statement dia khabar ni kerajaan negeri bawah Ahmad Said telah mengutamakan bayaran premium dengan pihak Felda. Maknanya Dato' Ahmad Said muktamad dah 700 juta. Tadi kata reasonable 1,200 Lepas tu sekarang ni dia boleh terima pula 700 juta. Dan katanya lagi rekod menunjukkan bahawa pihak persetujuan Felda telah membayar premium berdasarkan nilai pasaran tersebut sekitar 700 juta. Dia kata rekod. Maknanya dia ada rekod lah. Mamak ni ada rekod menunjukkan bahawa pihak persetujuan Felda telah bayar. Aku nak khabar ke mamak ni, cuba mu buat naik rekod hak bayar tu. Sebab apa? Kalau lah betul Felda bayar dah 700 juta, sebab apa Datuk Seri Zahid Hamidi khabar bayar 61 juta je baru ni? Maknanya mu lebih hebat daripada Datuk Seri Zahid Hamidi. Khabar 61 juta je bayar. Dan jelas bahawa pembayaran sebanyak 61 juta telah dibuat oleh pihak Felda kepada kerajaan Terengganu. Dari segi permintaan kerajaan Terengganu di mana mereka mengenakan premium bernilai 700 juta ringgit mengikut nilai pasaran. Sedangkan kita telah membayar premium itu pada tahun 2011 dengan jumlah nilai pasaran ketika itu. Dan mu pula kata bayar dah.
Jadi hak mana setu ni? Kau dah faham pokok UMNO ni. Mu sama-sama mu pun boleh tak bukang sekali statement. TPN kata bayar 61 juta je. Mu pula mandang-mandang kata bayar dah, ada rekod. Mana rekod tu tengok? Kelakor pokok mu ni, taubat. Aduh. Itu dia kata lagi, tahun 2012-2013 Majlis Penjarahan Besar Sarang zaman kemuncak penjarahan gerang di bawah Ahmad Said berlaku pada tahun 2012 hingga 2013, terutama menjelang pilihan raya umum ke-13. Standard dah. Zaman UMNO ni dia banyak projek, banyak program masyarakat sebuah gerang kenapa ni memang dekat pilihan raya. Standard dah tu. Waktu budak kabar pokok tahu dah. Dia panggil gula-gula dah. Bodoh molek. Cuma aku nak kabur statement ni ada betul ada mengagut. Kalau dia kabur sebuah gerang, aku dah nafi Mak Said ke dia Yusof ke zaman tu jadi ke tahun 2002 dulu bagi gerang Felda, termasuklah arwah aku terima gerang. Waktu tu dah pelik. Waktu gerang kepada peneroka yang jadi isu hangat sekarang ni, tanah ladang FGW 10-15 ribu hektar tak ada gerang. Mu faham isu tak sebenarnya sekarang ni? Mu nak sembang kan? Lain kali buat homework dulu lah sebelum nak buat statement bijak gini. Aku ada nak jawab pun Allah tahu tak. Sebab bodoh sangat. Sebab dalam statement mu ni daripada awal hingga akhir dia tak bukang lah. Hak pertama tadi mu kata reasonable 1,200 seka. Lepas tu ni hak kedua ni mu kata bayar dah. Mu tamak dah. Ada rekod. Felda bayar dah. Ni nak kabar bijak tapi bodoh. Macam mula siang kamu Caitru umdak mantap. Ha 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 ha!